Jadi hari ni kita akan guna anduh ni untuk buat ikatan anduh besar dan ikatan anduh kepala. Siapa tahu ikatan anduh besar ni apa? Untuk apa? Lengan biasanya, dengan tangan. Okey. Ikatan anduh kepala? Untuk kepala. Untuk hentikan darah. Jadi hari ni, okey. Satu lagi sebelum tu, ikatan anduh kita guna ikatan apa? Buku sila. Buku sila. Betul. Kenapa kita guna buku sila? Supaya senang. Sebab dia senang nak buka. Nak ikat senang tak? Cepat faham macam mana nak ikat. Sebelum tu kita tengok dulu video buku sila ni. Yang belakang nampak ke? Okey, tengok ni ikatan buku sila. Kanan atas kiri pusing. Nampak dia pusing tu? Okey, dia pegang macam tu. Kiri atas kanan pusing. Nampak? Dah jadi ikatan buku sila. Nampak tak? Okey. Saya ulang lagi. Okey, ikatan buku sila. Kanan atas kiri pusing. Tarik. Atas kanan pusing. Tarik. Pandai. Okey. Cuba nyanyi sama-sama dengan saya. Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey, lagi sekali. Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey, tengok ni. Kanan atas kiri pusing. Okey, tarik. Kiri atas kanan pusing. Dah dapat? Okey, macam mana nak buka dia? Kenapa kita cakap senang? Awak pegang satu, yang kiri dekat sini, yang kanan dekat sini. Ambil satu je. Okey, lepas tu setak. See? Dah boleh cabut. Nampak? Senang? Senang tak? Senang. Okey, dia ulang lagi sekali. Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey, tarik. Okey, macam mana? Pegang sini satu. Setak. Dah. Senang. Senang tak? Senang. Okey. Okey, kita tengok ikatan anduh pula. Mana nak buat ikatan anduh? Anduh tangan besar. Okey. Tengok macam mana dia buat. Sekejap lagi saya nak dua pasangan untuk buat demo. Tu tangan dia kenapa tu? Patah. Patah. Tengok. Tengok dia pegang macam mana. Yang belakang nampak ke? Tengok. Gunung
tangan dia patah. Lepas tu dia berpegang lah. Takkan dia buat macam ni kan? Kalau dia buat macam ni nanti darah mengalir ke bawah. Okay, lepas tu dia pegang macam mana tu? Antum ni dia ada kawasan gunung. Mana gunung dia? Ni tengok ni. Ni yang pendek ni gunung. Okay, so bila dah tahu tu gunung, letak gunung ni dekat siku. Okay, ni siku awak. Katakanlah ni siku awak letak macam ni. Lepas tu baru silang. Silang macam tu. Nampak ni? Ni gunung dia ni. Lepas tu dia buat ikatan buku sila. Lepas tu dia kemas-kemaskan. Nampak dia kemas-kemaskan? Lepas tu dia tunjuk jari tu untuk tahu aliran darah. Penting ke tak? Penting tengok aliran darah ni? Penting. Kenapa penting? Supaya nanti kalau apa-apa boleh rawat. Boleh rawat terus. Kita perasan lah, tangan dia dah biru ni, kena buat apa pula lepas tu? Kena cepat ke? Dia kemas-kemaskan. Okey, dah siap. Okey, kita tengok. Dah faham ke? Sekejap lagi awak praktis dengan pasangan awak. Saya bagi masa untuk awak praktis. Okey, kita tengok ikatan kepala pula. Ada kepala pula. Ni tengok Ni kepala. Okey, kawan ni baru lepas insiden ke? Baru lepas kemalangan ke? Baru lepas jatuh, longkang ke? Tiba-tiba berdarah dekat dahi ke? Kepala ke? Mula-mula dia buat apa tu? Lipat, pandai lipat. Lepas tu? Dia suruh pesakit tu pegang. Kenapa kita kena pegang tu? Supaya center, supaya kemas, supaya apa lagi? Supaya kemas lah. Darah tak mengalir. Kalau dia tak pegang, nanti logam-logam. Bila ikat, dia bergerak ke depan lah, ke belakang lah, tertutup mata lah. Tengok, dia tarik sampai ke depan. Lepas tu dia buat ikatan apa tu? Sila. Dia kemas-kemaskan. Nampak? Tu. Okay. Dia kemas-kemaskan. Nampak? Dia masukkan yang ikatan tu dekat tepi-tepi ni supaya dia tak nak ada apa? Dah sumber masa. Tak nak takut terbuka. Sebab ikatan buku sila ni dia senang buka. Tengok dia kemas-kemaskan dekat bahagian belakang. Kemas-kemaskan. Okey. Dah siap. Okey, kita tengok balik. Yang belakang nampak ke? Nampak. Ini kawan ni kaki kepala. Kaki kepala, kemalangan kot. Lepas tu dia buat apa dulu? Lipat. Lepas lipat, dia letak dekat kepala. Lepas tu dia suruh apa tu? Suruh orang tekan. Suruh pegang, tak takut gerak. Lepas tu dia kemas-kemaskan dulu. Lepas tu baru dia pusing. Dia silang tu. Nampak tak dia silang? Nampak. Dia silang, dia bawa ke mana tu? Dekat. Atas. Okey. Lepas tu dia buat ikatan apa ni? Sila. Macam mana? Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey. Lepas tu dia kemas-kemas. Kemas-kemaskan. Masuk-masukkan. Biar kemas. Dan kenapa kena kemas? Sebab tak nak tercabut. Dah kemas dah. Senang ke susah? Senang. Jadi kita tengok senang ke susah. Boleh buat ke tak? Lepas tu dah siap. Cantik umur. Cantik ke tak? Cantik. Okey.
saya nak satu kumpulan untuk satu pasangan untuk buat anduk besar dengan anduk kepala. Anduk besar siapa nak? Okey. Okey, kita tengok Kayla buat demonstrasi untuk anduk besar kan? Anduk besar. Okey, tengok. Okey, mula-mula apa? Gunung tu kena duduk dekat mana? Siku. Okey, lepas tu pek. Lepas. Okey. Lepas tu silang. Lepas tu ikat. Ikatan kuku gila. Okey. Macam mana? Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey, lepas tu lepas ikat. Okey, kemas-kemaskan. Lepas tu pusing-pusing dekat siku, masukkan. Pandai. Gulung-gulung. Masukkan. Lepas tu jari berapa jari kena keluarkan? 3. Untuk apa? Untuk cek aliran darah. Untuk cek aliran darah dekat tangan dia. Cantik ke tak ni? Cantik. Cuba pusing belakang. Okey. Macam mana nak tahu ikatan ni ikatan kuku sila ke tak? Buat macam ni. Okey. Sentak. Dia boleh tarik. Nampak? Okey, semula-semula. Okey. Kalau dia tak boleh sentak tu maksudnya ikatan kuku sila dia salah. Okey. Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey, tengok ni. Bila saya sentak, terus boleh buka. Nampak? Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Dah siap? Senang ke susah? Senang. Okey, kita tengok ikatan kepala pula. Siapa nak buat kepala? Senang buat. Senang dengan pasangan. Okey, macam mana nak buat kepala punya? Okey, mula-mula lipat. Mula-mula lipat. Okey, lepas tu mula-mula lipat. Okey, lepas tu minta pesakit. Pegang. Okey, lepas tu pusing. Lepas tu kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Okey. Dah siap belum ni? Belum. Kena buat apa? Kemas-kemaskan. Yang ikat ni pun kena kemas-kemaskan juga. Masukkan sini. Okey. Tengok. Kemas ke tak ni?
sekarang. Okey, buat ada. Buat ada. Besar dulu. Buat ada besar dulu. Ingat gunung dekat siku. Gunung dekat siku, lepas tu baru silang. Pandai Hafiz. Gunung dekat siku, silang. Okey, sana ikatan buku sila. Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Pandai. Okey, pandai. Pandai. Kanan atas kiri pusing. Ini kemas-kemaskan juga. Jadi kali okey, sudah saya nak cek. Ikatan buku sila ke tak? Dah? Dah. Saya tengok. Ingat kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Mereka tengok kata buku sila tu betul ke tak? Okey, betul pandai. Okey, dah kemas. Okey, buku Larissa dah. Dah pandai dah. Tengok. Bagus. Kumpulan masalah pun dah betul ikatan buku sila. Okey, kemas-kemaskan. Okey, kanan atas kiri. Ingatnya bagus. Okey, cantik. Hafiz punya group pun dah okey. Zara punya group dah kelas dah okey dah. Okey, dah. Okey, cantik. Okey, dah tengok ikatan buku dia tak? Okey. Ya. Ya. Okey, dah kemas dah. Dah betul tak ni? Kanan, kiri, kanan atas kiri. Okey, ibu yang lain dengan Hafiz, Zara dah betul dah? Dah boleh dah? Dah. Okey, dah kemas dah. Kemas dah. Mantap. Okey, betul. Mantap. Bagus. Okey, betul. Okey, yang dah betul tu boleh duduk. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Okey, betul. Tanda ni. Kalau tarik Kalau dah tarik, betul lah. Betul. Dia kalau dah tarik, dia kena buat macam ni. Baru boleh tarik balik. Maksudnya, saya kena tarik macam ni lah. So, baru boleh stop. Betul lah ni, betul. Tengok balik. Tengok. Jadi, kita kemas-kemaskan.
buat balik. Betul. Betul. Dah tahu dah. Okey. Sini. Pegang sini. Pegang sini. Letak sini. Buka dah. Macam tu je. Okey. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Tengok. Sekejap. Ini kanan atas kiri. Buat. Saya beritahu. Okey, kanan atas kiri. Okey, pusing. Pandai. Okey, satu. Kiri atas, kanan ke bawah. Atas. Ni atas. Okey, atas. Atas kanan. Pusing. Pusing, tarik yang ni. Dah jadi dah. Okey, nak buka macam mana? Buat sini. Pegang yang ni, satu. Kiri pegang yang ni, kanan pegang yang ni. Macam tu. Dah siap. Okay. Dah. Bulan Syafi boleh duduk dah. Bulan. Ni boleh. Okey, satu lagi. Dia kena tengok. Ni 90 darjah. Okey. Yang dah mahir, yang dah jadi dah boleh buka. Okey. ID boleh ke? Boleh buka tak? Ya, buka dia kena sentak. Kalau betul dia kena buka. Dia dah sentak lagi. Dia dah sentak lagi. Ya, betul. Jangan boleh buka. Kata posisi kat sini. Kanan atas kiri. Tengok betul. Kanan atas kiri. Kiri atas kanan. Mari kiri. Tarik. Dah buka dia. Cuba buat. Buat ikatan posisi je. Bawa orang pandai kan? Buat anu tu. Ikatan posisi dia buat. ID buat. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Okey. Kiri atas kanan. Okey. Pandai pun. Alhamdulillah. Macam mana nak buka dia? Tak. Okey, dah pandai Okey. Sekarang saya nak awak buat ikatan anda kepala pula. Okey, boleh mula sekarang. Ikatan buku sila tu jangan tarik kuat sangat. Nanti dah ni. Dah. Okey, ikatan buku sila mula-mula kita tengok gunung dia dekat tak? Cepat Okey. Bagus. Lipat dulu. Lepas tu suruh pesakit
Ke tengah, ke tengah. Ke tengah sikit. Ambil kerusi, ambil kerusi. Pinjam, pinjam. Okey, dia nak buang anduh besar. Okey. Tengok dia buat betul ke tak? Kawan-kawan tolong kemas-kemaskan. Okey, yang lain. Okey, mana tahu tadi kenapa dengan kawan awak? Okey, tadi. Okey, kita buat wawancara. Okey, kenapa tadi dengan kawan awak? Aku masukkan pintu Laura masuk. Mereka dia langgar. Langgar lepas tu? Jadi Laura jatuh. Dia dah lupa. Masuk dan Laura. Laura mantap. Okey, jadi awak buat anduh apa ni? Anduh besar. Okey, anduh besar. Okey, kita tengok anduh besar dia. Okey ke tak? Okey, dia buat ikatan apa ni? Okey, dah kemas-kemaskan. Okey, dia keluarkan tak dari ni? Keluarkan. Okey, bagus. Okey, next saya nak tengok. Okey, dah betul kan? Kita tak sila. Okey, saya nak tengok. Okey, saya nak tengok kumpulan 3, 4, 5. Okey, saya nak tengok kumpulan 4. Okey. Okey. Okey, 1, 2, 3. Mula. Hai semua, ini kawan saya Syamil. Kenalkan diri awak. Hai, nama saya Syamil. Awak, Jamai. Okey. Aduh, sakitlah mata saya Syamil. Saya terbalik. Kerusi. Patah sini. Patah sini. Okey. Mari kawan. Okey.
Okey. Okey, dah ada 3 anda besar dia. Kemas tak? Okey, kemas. Sekejap. Okey, betul. Ikatan buku sila. Okey. Ikatan dia dah betul dah. Anda dia dah betul. Okey. Nampak ke tak jari dia ni? Nampak ke tak? Okey. Sebaik-baik dia keluarkan sikit jari dia. Nampak? Keluarkan sikit. Supaya apa ni? Supaya apa? Betul. Supaya boleh melihat aliran darah. Okey dah. Okey, saya nak tengok kumpulan. Kumpulan 4 pula. Kumpulan 4 pula. Oh 4 dah. Kumpulan 3. Lepas tu kumpulan 5. Lepas tu kumpulan 1. Okey. Okey, 1. Okey, 1, 2, 3. Action. Okey. Okey, sambil-sambil tu saya nak tanya. Ni kenapa dengan kawan ni? Dia nak pergi kalau anda besar, dia kena tengok apa dulu? Gunung dia dulu. Gunung mesti dekat? Dekat mana? Siku. Lepas tu ikatan apa yang dia guna ni? Buku sila. Macam mana? Kanan. Sebab sama-sama. Kanan atas kiri pusing. Kiri atas kanan pusing. Pandai. Betul ke tak ikatan buku silanya ni? Okey, kemas-kemaskan. Okey, pandai. Okey. 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 Okey, kemas ke tak? Mana jari dia? Jari dia nampak tak jari dia? Okey, nampak jari dia. Okey, alhamdulillah nampak. Selamat dah ni. Selamat dah berhasil. Dah tengok. Okey, dah kemas. Ikatan buku sila betul ke tak? Okey, ikatan buku sila pun nampak ni. Dia kemaskan. Okey, dia kemaskan. Okey, tengok ni. Betul ke tak ikatan buku sila? Jom. Okey, betul. Betul ikatan buku sila. Okey. Okey, seterusnya kumpulan mana? 5.
Okey, saya nak tanya ni. Ni kenapa yang tawar ni? Sampai kepala ni? Banyak batu, okey. Okey, ikatan apa yang ikatan anda apa yang diguna ni Kak Kaca? Apa buat? Anda besar pandai. Okey, ikatan anda besar ni diguna ikatan apa? Belakang ni. Pandai. Ikatan? Ikatan apa ni ikatan ni? Silat. Okey. Tangan dia kenapa tadi patah? Tangan dia patah, okey. Jadi ikatan anda besar ni untuk apa? Lengan. Untuk tangan. Kalau apa? Patah. Kalau apa lagi? Kalau cedera lagi? Okey. Nampak tak jari yang dikeluarkan ni? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, dah selamat ni habis hiding ni. Okey. Ikatan dekat belakang ni, dia pakai ikatan buku sila. Tapi awak kena kemaskan ni. Betul lah ni ikatan sila. Awak kena kemaskan, delay dekat bahagian belakang ni. Delay. Okey? Tapi ni dah betul dah. Bagus. Okey, mantap. Bagus. Okey. Kita tengok kumpulan last, kumpulan terakhir, kumpulan apa? Satu. Okey. Okey, 1, 2, 3 mula. Jangan pakai mata je. Jangan pakai kaki je. Kalau mau bodoh-bodoh. Ada orang jatuh lah. Dan kita balik kan. Kau ni jangan buat live. Sorry. Aku ni tak ada fly. Oh, dia kata salah Bukan tangan lah, tengok je. Siapa buat? Okey, saya nak tahu apa cerita ni. Kenapa tak pandai cara ni? Dorang selangkah, lepas tu dorang bergaduh-gaduh, dorang tak sidang, dia tendang, dia jatuh. Okey, ni masih Dawis yang buat Okey, Dawis, dia pakai ikatan anda apa ni? Ada apa? Bandai. Okey, ada kepala dia pakai ikatan apa? Bandai, sila. Tengok mana punya bergaduh tadi. Bandai, Dawis ni. Dia bergaduh, ada salah faham sikit lah. Salah faham apa ni sampai bandai kepala. Gaduh apa?
pastilah darah dia kalau dah tercabut. Okey, jadi kita kena buat kemas-kemas macam ni supaya tak tercabut. Okey. Okey, kita tengok dia ikatan buku sila. Okey. Ni bagus saya puji sebab ikatan buku sila dia kemaskan. Nampak ni dia gulung-gulung masuk ke dalam. Memang nampak kemas, cantik. Siapa yang buat ni? Kaila. Okey, kita tunjuklah. Okey, ni tuan dia. Yang ikat tadi Okey, dibantu oleh kawan-kawannya juga. Okey, kita tengok ikatan ni buku sila letak. Okey, kita letak. Betul. Ikatan buku sila. Okey, betul bagus. Okey, bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey. Bagus semua orang. Saya bangga. Okey. Okey, saya nak tanya. Okey, saya nak tanya. Hari ni awak belajar apa? Okey, siapa nak jawab? Okey. Hari ni saya belajar ikatan buku sila. Ikatan buku sila lagi? Apa nama tu? Andu kepala dan andu besar. Pandai. Okey, siapa lagi nak jawab? Hari ni belajar apa? Okey, belajar apa? Saya belajar tentang ando besar dan ando kepala. Okey. Kenapa kita kena belajar ando besar dengan ando kepala ni? Ada siapa nak jawab? Okey. Untuk apa? Untuk apa? Untuk sokong tangan ataupun kepala yang tercedera. Untuk sokong tangan ke daripada maksudnya? Kalau tangan terseliuk, boleh sokong dia gunakan kandung. Kalau kepala untuk bagi darah mengalir keluar. Okey. Kalau kepala dia kata tak nak bagi darah mengalir keluar. Kalau tangan tadi dia kata untuk sokong tangan. Betul ke? Betul. Okey, saya rasa semua pandai ke buat ando? Okey, kalau tiba-tiba kawan awak jatuh ke, luka ke, awak boleh buat tak ikatan ando ni? Okey, jadi saya rasa objektif pembelajaran kita hari ni saya rasa tercapai. Jadi pada hari ni kita belajar tu je. Okey, sekian. Terima kasih.